Untuk video kali ni aku nak share dekat korang. Selepas aku dah beberapa bulan aku start gunakan booking.com. Ada satu function yang aku rasa kalau korang daripada Airbnb and korang nak cuba diversify korang punya sumber of guest. So untuk korang sebagai Airbnb host, mungkin korang dah terbiasa dengan function yang dinamakan air cover. It's a form of insurance untuk protect korang punya rumah kalau berlaku sebarang damage. So in case kalau korang nak mencuba untuk diversify korang punya source of gas dan korang mula nak mencuba booking.com, ini apa yang aku dapat belajar lepas beberapa bulan gunakan booking.com. So booking.com dia ada satu function yang lebih kurang sama macam air cover dalam Airbnb. And dia dinamakan damage policy options. Tapi satu benda korang kena tengok is dia ni bukannya set secara default. Dan lepas korang set up listing dekat dalam rumah korang tu, korang kena set secara manual sama ada korang nak ambil atau tak this policy. Terus terang cakap, booking.com ni satu platform yang aku baru explore juga. Aku tak berapa master lagi ke semua benda. Cuma benda yang penting untuk aku buat masa sekarang is sync between calendar, antara kalender dalam booking.com dan juga Airbnb. Dan untuk make sure aku set up lebih kurang air cover function dekat dalam booking.com, so that in case anything happen aku boleh terus request for damage reimbursement. Alright, so itu saja. Just a quick video of aku nak tunjuk dekat korang what is the equivalent of air cover function yang ada dekat dalam Airbnb, dan function yang sama yang korang boleh jumpa juga dalam booking.com. Dan as usual, macam biasa aku masih lagi menjual buku aku, which is buku pasal cara untuk manage your property dekat dalam Airbnb. So kalau korang berminat, korang boleh DM and aku boleh kasih link untuk korang download.